Pengalaman pertama aku karaoke dengan Kohler S-Up 82. Ni memang buat aku tersenyum sikit. Bayangkan, hari tu aku boring duduk rumah, tapi mood nak menyanyi tu datang tiba-tiba. Aku pun keluarkan speaker ni, sambung mic, buka lagu. Sekali suara aku bergema satu rumah. Perasaan dia memang lain macam, tiba-tiba ada mini KTV sendiri. Masa unboxing, benda pertama yang buat aku terkejut ialah betapa compact tapi solidnya speaker ni. Bila buka kotak je terus nampak speaker, 2 mikrofon wireless, charging cable, aux cable dan manual. Semua tersusun cantik. Bila pegang speaker tu sendiri, dia tak terlalu berat tapi cukup rasa kukuh. Mikrofon pun nampak premium, tak macam mic main-main. Aku tak tunggu lama. Aku mulakan dengan sambungkan AUX dulu sebab nak test suara direct dari YouTube Music Library. Masuk je AUX kabel ke phone, terus bunyi keluar. Clean, kuat dan bass dia rasa tepat, tak bergegas sampai bingit. Aku play beberapa lagu, balada, pop, rock. Speaker ni bagi respon cepat, tak delay dan bunyinya tak pecah walaupun aku naikkan volume. Lepas dengar output AUX, aku terus nak test setting kotak karaoke ni. Dekat body speaker ada beberapa butang dan knob untuk reverb, echo, tone, vocal cut, mic volume, master volume dan mode lain. Satu-satu aku tekan sambil pegang mikrofon. Masa mula try, aku keluarkan suara kecil dulu. Sekali echo dia lembut, smooth, tak over. Mikrofon dia pun tak ada noise pelik, tak ada pecah bila aku cakap dekat. Aku adjust volume, tone and mic pula ada respons yang sangat clean. Bila aku cuba tinggi sikit tone, suara tak tenggelam. Memang sedap. Dah puas test AUX dan setting mic, aku sambung pula Bluetooth sebab nak tengok senang ke tidak pairing. Sekali tekan, terus detect Kohler S82. Pairing tak sampai 3 saat. Aku buka YouTube Music Library lagi sekali, pilih lagu kesukaan dan boom, suara keluar smooth. Wireless dan tak ada gangguan signal Bluetooth, mic pun boleh guna sekali. Bestnya bila tak perlu setup rumit, terus jalan. Tapi aku tak berhenti di situ. Aku nak test semua fungsi, jadi aku cucuk micro SD card pula. Dalam tu aku dah siap letak folder lagu karaoke. Masukkan je micro SD, speaker terus auto detect dan main lagu. Aku boleh karaoke tanpa phone langsung. Ini memang lifesaver kalau tiba-tiba phone bateri nak habis tapi semangat nak karaoke masih menyala. Tukar lagu pun senang. Tekan je next to previous dan mic tetap jernih ikut setting aku sebelum tu. Ya, dari AUX ke Bluetooth, dari mic ke micro SD, semua lancar. Tak ada satu pun yang buat aku rasa alah susahnya nak setup. Lepas sejam, aku sedar aku dah karaoke macam dekat pusat karaoke sebenar. Rumah terus jadi studio. Kalau kau memang jenis suka karaoke, suka buat konten, suka hiburkan family atau kawan, Kohler S82 ni memang worth it. Senang, bunyi kuat, bass 30 watt bergema, jimat ruang dan fun tahap maksimum. Kalau nak rasa vibe sama macam aku, dapatkannya di Bag Orange sekarang. Sebelum stok lesap, jadi pre-order kerana produk berkualiti ini jarang jumpa.